Aku memang suka kabin Mitsubishi X-Force yang baru ni sebab kau boleh tengok dekat bahagian papan pemuka ni dia ada fabric punya elemen lah, tapi kat ni atas ni ada plastik keras. Dan untuk pertama kalinya Mitsubishi bagi skrin yang besar, iaitu bersaiz 12.3 inci dan ada digital meter bersaiz 8 inci. Apa yang menarik untuk dia punya interface ni kan, kau boleh tengok dia punya multimeter ni. Nampak multimeter ni mengingatkan kita kepada model Pajero. Selain pada multimeter ni, satu lagi elemen yang diambil daripada Pajero tu ialah dia punya aircon dekat bahagian ni lah. So dekat bahagian tengah ni masih ada lagi physical button terutama untuk aircon. Lepas tu kau tengok sini ada nano E kan. So ini adalah untuk filter. Jadi kawasan kabin ni adalah lebih sedap lah bau dia. Lepas tu kalau tekan dry ni adalah untuk hilangkan fog. Lepas tu dekat bahagian tengah ni pun ada satu USB-A, satu USB-C, satu wireless charger tapi 15 kW je. Kat sini pun ada butang drive mode. So bila kita tekan kat sini, kita boleh pilih di antara normal, wet, gravel dan matte. Tapi ini bukan wayang sebab dia memang boleh pergi ataupun boleh lalu kawasan yang agak mencabar. Tapi tak adalah terlalu mencabar masa kau masuk Borneo Safari dan sebagainya. Ultimate ni dibalut dengan kulit, ada juga kemasan warna coklat dekat bahagian tengah ni dan pada panel pintu. Kawasan tengah ni pun ada dua tempat meletak minuman dan apa yang menarik kat sini, dia ada macam chiller ataupun cooler yang kau boleh adjust. So dia punya suhu tu boleh sampai sehingga 16 degree Celsius. So setakat kau nak letak minuman tin whatever semua, memang boleh sejuk. Satu lagi benda yang korang kena tahu ialah model ini datang dengan sistem bunyi daripada Yamaha. Ada 8 speaker. Tadi dia kata dia punya bunyi tu bukan sekadar letak tanpa Yamaha punya logo, tapi memang dia dah adjust ataupun dia dah tune untuk kereta ini.